Dia dah kahwin tapi ada bekas kekasih. Okey, dia dah berkahwin tapi ada bekas kekasih. Maknanya telah ada isteri. Bermakna perempuan yang kekasih dia dulu pun telah bersuami, tapi mereka masih berhubung. Hukumnya ada yang haram di sini. Yang haram tu ialah masih lagi berkasih sayang. Haram. Kerana dia berkasih dengan isteri orang. Yang kedua pula masih lagi berjumpa untuk celebrate, sambut hari jadi dan sebagainya. Hukumnya haram. Kerana orang perempuan isteri haram pergi jumpa laki-laki mana-mana pun. Dan kalau jumpa mestilah keperluan yang sangat dan ditemani mahram dalam keadaan tidak terfitnah. Yang dimaafkan hanyalah ingat saja. Ingat tak apa. Kita lama berkasih dengan dia 10 tahun, nikah dengan perempuan lain, mestilah banyak ingatan dalam hati, betul tak? Maka kita nak buang dalam hati kita payah. Benda itu dimaafkan syarak. Tapi yang boleh buang wajib buang. Nombornya, gambarnya semua wajib buang. Kerana isteri orang. Ingat kalau dia sudah berkahwin menjadi isteri orang, tak boleh lagi kita simpan gambar-gambar dia. Nampak?